Enzo pandang dia, Enzo geleng kepala. You should not be doing that. And then the story continues. Time ni time dinner. Dinner time tu ada si Millie dengan Andrew tau dekat dapur. And bila diorang dekat dapur ni, yang si Millie ni teringat Enzo ada bagi parcel besar kan. And parcel tu bukan Millie punya. Dia ada tulis nama full name Andrew. So bila time Andrew masuk tu, dia tanya dekat Millie, apa benda kotak tu, ada hadiah apa-apa kan? Millie check nama Andrew, tu dia cakap, ni Andrew punya, you punya. Lepas tu Andrew buka, Andrew terdiam tau. Andrew macam tak boleh nak cakap apa-apa. Dia tengok, dia buka, tu dia tutup balik, dia pergi duduk jauh sikit. Lepas tu Millie macam pelik lah, kenapa kan? Time dia pergi dekat kotak tu, diintai kat dalam kotak tu. Dalam kotak tu ada barang baby. Barang baby. Dia check siapa yang send, mak si Andrew. Kiranya si Nina tu, dia bagi tahu dah kenalan-kenalan rapat dia apa semua. Kan kawan-kawan dia semua dia bagi tahu kan, dia dah mengandung apa semua tu kan, nak mengandung. And the thing is, Nina kan tak boleh mengandung. So dia jadi macam isu bila Nina tu memang totally mandul, tapi dia dah bagi tahu orang, and orang pun macam dah congratulate family ni, dah bagi hadiah apa semua. So yang Andrew ni macam malu. At the same time, Andrew ni dia sedih sebab dia memang nak anak tau Andrew ni. So dia macam sedih lah. Millie ni pun macam kesian kan dengan Andrew tu sebab dapat Nina kan. Lepas tu yang si Andrew ni pun dia cakap lah, dia kata mak dia memang suka spoil kan anak-anak dia. Apa macam si Cecilia tu pun banyak benda tau mak dia beli kan. Walaupun bukan anak cucu sebenar dia kan, dia still belanja macam-macam untuk Cecilia. So bila si Andrew ni dah nak ada anak sendiri, darah daging dia sendiri, dia macam excited tau mak si Andrew ni. So dia kata macam pelik lah kalau mak Andrew je yang bagi kan. Mak si Nina ni tak ada bagi apa-apa ke? Si Millie tanya dekat Andrew. And then Andrew cakap yang Nina ni dia dah tak ada parent dah tau. Dia dah tak ada siapa-siapa dah. Dia just ada Cecilia je. Cecilia dengan dia lah, dengan family Andrew. Lepas tu jalan kepala otak Millie ni kan, dia macam Nina tak ada family, tak ada apa, kenapa dia nak bunuh anak dia? Kan orang ramai semua cakap yang Nina ni nak bunuh anak dia sendiri kan. Dia story tu jadi macam tak match, tak masuk akal bila orang cakap macam tu. Sebab Nina ni memang tak ada siapa-siapa. Why on earth dia nak bunuh anak dia sendiri? Something is not right kat situ. Lepas tu masa yang Millie ni macam tanya-tanya si Andrew ni kan, Andrew dia cakap yang Nina ni actually older than dia. Nina ni lagi tua daripada Andrew sebenarnya. Lepas tu Millie ni pun macam wow. Macam mana dia macam Millie ni still macam tak boleh nak faham macam mana dia orang ni boleh fall in love. Sebab memang macam tak kena langsung, dia cakap something is wrong kan. Lepas tu Andrew cakap barang-barang dalam kotak ni maybe dia akan cuba tanya orang-orang dekat kejiranan dia tu, neighborhood dia. Maybe ada someone yang ada anak kecil ke yang nak lahirkan anak ke, dia boleh bagi baju-baju ni instead of buang ataupun donate kan. So dia macam Millie macam anggut je lah. Millie ni dia macam tak boleh nak bercakap apa dah sebab dia macam kesian dekat Andrew kan, sebab tak dapat nak ada anak sendiri. And Millie pun dia ada cakap, dia kata kalau you nak apa-apa, if you want anything, just talk to me, just bagi tahu je. Lepas tu Andrew pandang dia and dia cakap thank you Millie. Time ni diorang macam ada something ada spark. Time ni dia macam something terlahir between those two. Aku pun macam tak faham kenapa dengan Millie ni. But Millie ni dia datang dekat Andrew time tu, and then dia letak tangan dia atas tangan Andrew. And Andrew pula macam grab tangan si Millie ni dengan kuat tau. Tak nice lah. Macam jadi macam diorang ni jadi macam, you know what I mean kan, those two, padahal diorang tak kahwin pun kan. Jadi macam fucked up sikit. And then Millie terus tarik tangan dia bila dia realise benda tu, and then dia cakap I better go now. Dia macam dia, you know like how human, dia macam sometimes when they are in the moment, dia macam tak boleh nak fikir panjang kan, macam tu lah. And then bila dia snap, dia sedar, dia terus tarik, dia terbelah dari situ. And then for the next couple of days, dia memang tak tegur langsung Andrew. Dia macam malu. You know how benda something yang nak happen, dia happen je. And then baru kita realise kan, something like that lah, between Millie dengan Andrew ni. Dia orang macam follow the flow sangat. Setan. And for the next couple of days, ada this one night, time dinner. Time ni dekat dapur ada si Millie dengan Nina tau. Nina time ni dia okay, dia baik. Dia sembang-sembang dengan Millie. Lepas tu dia tanya pasal booking yang teater tu kan. Dia tanya Millie, dah book ke Millie? Lepas tu Millie cakap dah lah. Dia kata dia pilih seat depan. Dia kata show teater ni memang mahal sangat-sangat tau. Tapi family Winchester ni dia kaya, so benda tu macam apalah sangat bagi diorang. And dia punya macam tempat teater tu jauh tau daripada rumah diorang ni. So Millie dia kena book hotel sekali.
Sebab diorang kena macam tidur sana lepas habis theater show tu. Theater tu time malam tau. So bila dia dah pergi, dah book apa semua tu, Nina ni cakap lah, dia kata, saya memang perlukan sangat benda ni, dia kata dekat Millie. Sebab sekarang ni relationship si Nina dengan Andrew tu macam goyah sikit. Macam, you know, like isu mandul apa semua tu. Lepas tu yang Nina ni, dia cakap lah, macam mana? So yang Millie tu cakap dekat Nina, enjoy the show I hope you enjoy the show. Lepas tu Nina ni pun macam excited tau. Dia kata tak sabarnya. Dia kata rasa macam tak boleh nak tunggu dah lagi seminggu. Lepas tu Millie ni pelik, lagi seminggu. Dia cakap kat Nina, show tu lagi 3 hari, bukannya lagi seminggu. Kan hari tu awak bagi tarikh sekian kan. Lepas tu yang Nina ni terkejut. 3 hari? Biar betul. Lepas tu time ni Nina terus berubah. Dia jadi macam yang garang tu balik. Dia jadi macam yang jahat tu. Dia cakap, kan aku dah cakap seminggu sebelum hari Ahad. Lepas tu dia cakap, yelah, dia terus book the day yang dia ask tu lah, bukannya hari ni baru dia book. Sebab tu yang Nina tu cakap, so betul lah kau yang silap dengar. Dia macam gaslight balik si Millie ni. Dia salahkan balik Millie ni. Tapi Millie tu dah bayar dah tau semua benda. Semua dah settle dah. Tinggal datang, tidur, tengok je. Tu je. Lepas tu Nina ni start membebel lah. Dia cakap, siapa nak ambil Cecilia ni kalau aku pergi sana? Sebab dia kata yang Cecilia ni ada summer camp. So tarikh yang 3 hari tu, yang dia kena tunggu tu kan, sepatutnya pergi tengok show tu, tarikh tu juga Cecilia keluar daripada camp tu. So macam Millie cakap lah, boleh je saya ataupun orang lain ambil. Lepas tu Nina ni terus snap tau. Dia kata, aku yang kena ambil anak aku. Dia kata, aku tak nak orang lain ambil anak aku. Aku nak aku juga yang ambil Cecilia. Dia tak nak orang lain yang ambil. Dia macam, Nina ni dia jadi macam frantic tau. Dia jadi macam garang, jadi marah balik. Benda yang macam kau boleh tenang-tenang fikir pun dia menggelabah. Lepas tu ni ayat dia cakap dekat Millie, I cannot believe how badly you screw this up, Millie. She shakes her head. Ni Nina cakap dekat Millie tau. Dia cakap, the cost of this ticket and the hotel room is coming right out of your paycheck. Meaning to say, duit tiket tu semua nanti keluar daripada gaji si Millie ni. Millie ni dah lah nak simpan duit. Millie ni, kalau dia kira balik, harga total semua benda tu, 3 bulan dia kerja dekat rumah tu. Gila tak gila? And then suddenly Andrew masuk dekat dalam dapur tu. Dia cakap, Nina, dia kata, relax, I'll think of something. Dia kata, saya akan call bank and cuba untuk refund those tickets. Dia kata, dia akan cuba cari cara. Dia kata, dia cuba tenangkan si Nina ni lah, Andrew cuba kawal keadaan balik. Sebab Nina time ni memang tengah mengamuk gila. And time ni Millie pandang diorang macam dia angguk, dia terus lari pergi tempat lain. And dia start menangis, Millie. Sebab dia macam, kau faham, dah buat the best, dah follow order apa semua, tapi kau juga yang kena blame. Padahal bukan salah kau, orang lain yang salah, tapi kau kena gaslight apa semua. Sian tu Millie. And then the next day, Andrew bagi tahu dekat Millie. Dia kata, don't worry pasal yang duit tu. Dia kata dia dah settlekan benda tu, and dia dah dapat a refund. And si Cecilia ni pun dia akan pergi to the summer camp 2 minggu tau. And Cecilia ni dia pack barang-barang dia 2 minggu. Tapi dia cakap, Millie cakap dalam buku ni, dia bawa baju macam nak duduk dekat camp tu setahun. Dia kata memang banyak gila. And everything daripada bilik atas tu, Millie ni kena angkat, bawa turun. So dia macam, Nina tengok je dia, macam tengok dia jadi hamba abdi rumah tu kan. So Millie ni angkat, and then suddenly Andrew daripada atas lari turun bawah tolong si Millie ni. Dia tolong angkat bag-bag Cecilia. And Millie macam happy lah kan, ada someone tolong. Lepas tu Nina pandang tau. Nina kata, tak payah, biar je si Millie tu buat. Tapi Andrew still tolong Millie. And then time yang si Andrew tu tolong si Millie, Nina ni tanya dekat Andrew, tak nak ke follow kami ni pergi tempat camp Cecilia? Sebab the only people yang pergi tempat Cecilia tu, Cecilia dengan Nina. Andrew tak ikut. Lepas tu Andrew cakap lah, Andrew explain yang dia ada kerja, dia kena pergi meeting dekat office dia. Dia bukan tak nak, tapi dia memang tak boleh. Dia kata, kalau dia free dia hantar, tapi memang tak boleh. So time tu Millie ni dia macam faham tau keadaan si Andrew ni. Sebab Andrew ni dia kan from a rich family, and diorang ada business diorang sendiri kan. And the thing is, dia macam banyak benda dia kena handle. So dia macam kasihan juga dekat Andrew. Sebab despite everything, dia memahami, dia cuba everything, Nina tu still tak nampak apa yang lelaki dia buat, apa yang Andrew tu dah sacrifice for the family. Tu apa yang Millie nampak. Dia macam kasihan dekat Andrew. Andrew tak boleh nak buat apa. And time ni si Millie dia happy gila tau. Sebab dekat rumah tu nanti tak ada Millie dah. Tak ada Cecilia dah. Sebab Cecilia kan 2 minggu pergi tu kan, yang ada dekat rumah tu nanti
Millie, Nina dengan Andrew je. So dia happy lah. Sebab Cecilia tu banyak songih tau. Macam-macam benda. So sekarang ni yang si Millie dengan Andrew tengok Nina dengan Cecilia keluar daripada rumah tau. Daripada gate rumah tu. And then suddenly Andrew ni pandang ke arah Millie. And then dia cakap, okay, now that Nina is gone, I have a confession. Time ni Millie dalam kepala otak dia macam, uish, Andrew nak confess kat aku ke? Andrew suka kat aku ke? Tapi bukan. Andrew je cakap yang dia sebenarnya tak dapat balik tau, refund tiket untuk hotel dengan teater tu. Sebab benda tu tak boleh dapatkan refund. The thing is, benda tu memang kau dah bayar, kau kena pergi. Macam tu. And Andrew ni dia just cakap yang benda tu dah dapat di refund sebab dia tak nak Nina ambil duit gaji si Millie. Sebab kan Nina kata kalau tak dapat refund tu, dia akan tolak gaji Millie kan. Andrew tak nak benda tu jadilah. So dia cakap time ada Nina, benda tu dah refund dah. Tapi tak pun. So Andrew cakap tiket ni, dia kata since tak ada orang yang akan pergi, dia bagi tiket tu dekat Millie tau. Dia kata ambil lah tiket ni, pergi dengan kawan-kawan you apa semua. Kan sebab Nina cakap yang si Millie ni duduk atas sembang-sembang dengan member dia dekat phone kan. Actually si Millie ni dia tak ada kawan tau. Memang dia fresh out of the prison lah. Dia tak ada, she has no one. And si Millie ni dia cakap, dia kata to tell you the truth, I don't have anyone. Dia kata dia tak ada kawan-kawan. And dia tak rasa dia nak pergi seorang benda macam tu. Dia dah tak tahu kawasan situ, tak tahu teater tu kat mana kan, apa semua. So dia kata dia pass on that. And dia kata thank you lah dekat Andrew. And then Andrew dengar yang dia tak ada member nak pergi sekali tu kan. Andrew cakap I'll go with you. Kau faham tak? Andrew ni nak pergi ke teater tu dengan si Millie. Millie ni pula dia tengah crush teruk dengan si Andrew ni. Dia macam, you know like what happens before this kan. Dia macam slowly benda tu, dia dalam hati dia tu berbunga-bunga bila ada Andrew. Andrew lalu depan dia pun dia macam suka gila. Lepas tu yang si Millie ni pun cakap lah, are you sure like is this a good thing to do? Lepas tu si Andrew ni cakap sebab tiket ni mahal, it is a waste lah kalau tak pergi langsung kan. And then dia kata you pun tak pernah pergi kan this kind of show, theater macam ni. Lepas tu Millie pun macam agree lah benda tu sebab macam rugi gila kalau tak pergi kan. And then yang si Millie ni dalam kepala otak dia dah imagine dah dia dengan Andrew dalam kereta pergi ke tempat yang macam mewah kan, hotel mewah apa semua. Dia macam happy gila. Lepas tu dia pandang Andrew, dia kata okay, let's do it. Andrew pun muka dia macam light up tau. Dia macam happy. Dia kata jom dia kata. Lepas tu diorang pun decide untuk dia agree on pergi benda tu. So the show is that night tau. Pagi tu si Nina dengan Cecilia pergi, malam tu show tu. Kan si Nina tak boleh pergi sebab hantar anak dia kan. So that night diorang berdua ni bersiap-siap untuk pergi to the theatre show. And tempat theatre show ni jauh tau daripada rumah diorang. So diorang ni memang kena gerak awal lah. Kena pergi sama-sama sekali. So masa yang si Millie ni tengah bersiap, kau ingat tak yang time si Nina ni bagi bags of baju lawa-lawa dia kan. Kan size si Millie. Dia decide untuk guna baju tu tau. And memang fit teruk. Fit nicely lah dekat badan si Millie ni. And Millie memang nampak lawa gila that night. And dia decide untuk pakai baju warna putih, which is what Nina selalu pakai. You could say that it's another version of Nina lah that night. So time tu si Andrew dah dekat bawah tau. Dia tunggu dekat bawah tangga. So bila dia turun tu, aku nak korang imagine ya, Andrew tu pakai baju suit, macam baju yang nice, orang T20 T0.01 tu punya style lah, baju suit. And Nina ni pakai baju lawa, macam baju orang kaya turun tangga tu. Macam diorang ni dah macam nampak macam couple dah, macam married couple that night. And masa yang si Millie tu turun, dia tengok dekat Andrew, dia macam hati dia berbunga-bunga tau tu. Dia rasa macam Andrew tu milik dia. Macam tu lah. Ni aku nak cerita pun macam kelakar, tapi aku cakap apa dia tulis ni kan. Dia kata, Jesus Millie, his hand is shaking a bit and he adjusts his tie. You look, dia macam nak cakap yang si Millie ni nampak hot lah. Andrew ni bongok. And then diorang pun bergerak sekali pergi ke kereta Andrew. Dia naik BMW. Macam orang kaya lah Millie that night. Ni dekat buku ni dia explain yang baju si Millie ni dia pakai yang macam short sikit tau. Macam baju yang tak ada seluar tu kan, macam kain dia tu kan. And kain tu macam senteng. So bila kat dalam kereta tu, kain dia tu selalu macam ternaik. And dia perasan Andrew pandang dekat bahagian dia punya kaki tu. Meaning tu say Andrew ni pun have some sort of feelings towards Millie that night. Macam faham kan. So sekarang ni diorang dah sampai dekat teater tu tau. Diorang dah masuk and Millie ni memang kagum gila dengan teater tu sebab dia macam high class punya teater, lawa besar, semua nice kan. And time diorang tengah tengok teater tu, dia teringat satu benda yang Nina sebut sebelum dia gerak keluar dari rumah.
dia suruh Millie buang sampah tau. And then dia teringat yang sampah tu dia tak buang lagi. Dia risau yang bila Nina balik, dia tengok sampah tu still tak buang, dia lah kena marah kan. Tapi dalam hati dia kata, oh tak apalah, after theater ni kan terus balik rumah, so kita boleh je lah buang time balik nanti kan. So nothing really like bahaya about this situation. And then the show dekat theater tu habis, and Andrew invite Millie untuk pergi dinner tau. Bukan dinner kat tempat kaleng-kaleng, memang tempat yang high end gila, orang kaya gila pergi kat situ. And then dekat buku ni cakap dia pergi makan dekat kedai French restaurant, kedai macam yang orang kaya gitu lah. Ada arak yang mahal macam tu. And aku nak korang imagine diorang ni masuk dalam restoran tu memang macam a married couple. Macam kau tengah dating tau. Sebab kan diorang dua je, and duduk pun dekat tempat yang mewah, yang macam berdating apa semua. So the vibe is different than between boss dengan pekerja. So lepas diorang order makanan apa semua dia dalam bahasa French apa semua kan, suddenly phone Andrew tu ringing, and Nina call. And muka Andrew berubah tau bila dia tengah cakap dengan si Nina tu. And Andrew cakap, it's okay, we'll talk tomorrow, kita akan cakap esok. Meaning to say, Nina tak balik that night tau, Nina balik esok pagi. And Millie tanyalah apa jadi kan, kenapa dia Nina apa semua. Lepas tu ni apa Andrew cakap, dia kata I love Nina, but sometimes I cannot figure out how my marriage got this way, when 90% of our interaction are just her yelling at me. Meaning tu saya yang si Nina tu memang duk menjerit-jerit je dekat Andrew ni. Dia kata before this macam tak macam ni pun. I don't know how it got to this point. And Millie pun macam kesian. Dia kata I'm sorry for it. I'm sorry, dia kata. Dia macam kesian dekat si Andrew ni lah. And then si Andrew ni start minum banyak arak dekat restoran tu. And then dia start makan makanan yang sampai. Dia yang tolong orderkan untuk Millie tau. Sebab Millie macam tak reti sangat baca French apa semua. So dia makanan sampai, dia orang makan. Lepas tu diorang sembang pasal dia punya marriage kan, Andrew punya marriage. Itu dia cakap yang rumah tu actually dia punya, dia beli and dia design everything tau. And then Nina pun macam kagum lah dengan benda tu. Lepas tu dia cakap sebelum dia kahwin dengan Nina, dia actually dah engage dengan someone else. Andrew ni actually sebelum dia kahwin dengan Nina, dia ada someone else, ada perempuan lain. Macam dia betul-betul engage dengan that person lah. And then somehow dia broke up dengan engagement tu, dengan engage tu broke. Dia macam break dengan that girl, and then dia kahwin terus dengan Nina. And then waiter datang letak lagi another food atas meja, meaning diorang punya macam conversation tu interrupted lah. So diorang makan-makan, and diorang dah kenyang. And si Millie ni macam cakap terima kasih lah dekat Andrew. Dia cakap nanti dia akan bayar bahagian yang dia makan dekat Andrew bila dia dah dapat gaji bulan tu. And then Andrew pandangan dia, Andrew cakap it's okay. Dia kata I had a great time tonight, everything is on me, macam tu dia kata. Andrew ni memang gentleman teruk. Kira macam kalau perempuan kenal dengan dia, semua akan melting macam tu. Sebab Andrew ni sama yang macam attractive, kaya, semua benda dia ada tau. Kira macam perfect sangat-sangat, macam tak masuk akal. So Andrew ambil check, dia sign something dekat check tu, and dia bagi kad dia bayar everything. Lepas tu dia pandang kat Millie, dia cakap I don't think I should be driving. Saya rasa macam saya tak patut nak drive lah malam ni, dia kata. Sebab dia banyak minum malam tu. Dia stress lepas Nina call dia apa semua tadi tu kan. Dia macam mabuk sikit Andrew ni. And Millie pun tengok muka dia macam, dia agree lah. Dia macam muka merah apa semua kan. Time ni dia tengah macam mabuk tu, dia kata kita still ada hotel kat plaza tu kan. Dia tanya Millie angguk. Lepas tu dia kata what do you think? So Andrew suggest dia orang tidur dekat hotel tu. So dalam hati Millie ni dia macam dia tak nak, at the same time dia nak. Kita daripada awal tu dia macam berbelah bagi Millie ni. Lepas tu Andrew yang tengah mabuk ni, dia kata you don't trust me. Dia cakap dekat si Millie. Atau Millie pun macam faham tak tahu nak jawab apa. Dalam kepala Millie dia cakap it's not that I don't trust you. Dia kata I don't trust me. Millie tak percaya dengan diri dia. Dia takut something happen that night. This is basically that thing lah, the stuff. Lepas tu Andrew tengok jam dia kata kalau macam tu I just book another room dekat plaza tu lah. Lepas tu Millie pandang dia. Dia kata another room kau book at that time lagilah double triple harga dia. Dia kata tak payahlah. Dia kata mahal sangat. So Millie cakap okay tak apalah, kalau kita dapat separate room pun okay, as long as kita tak duduk sekali. Lepas tu si Andrew ni book taxi daripada restoran tu. Dia pergi dekat hotel tu tau, The Plaza. Dah sampai dekat dalam taxi tu, dia perasan yang Andrew ni duk pandang-pandang dia macam something. So dia tanya Andrew like, are you looking at me kan? Betul Andrew cakap, kenapa, salah ke? Okay, time ni Andrew tu dia memang dah out dah. Dia memang dah drunk
mabuk teruk. And si Millie ni pula shock kat si Andrew ni. You know, the conversation kat dalam taxi ni macam agak too sikit. Tapi basically Andrew ni pun macam cuba push towards Millie. And Millie pun shock. Si Andrew ni pergi cium Millie dalam taxi tu. So Millie pun iakan juga benda tu. So it's basically Andrew cheat on Nina that night. And kat dalam buku ni cakap diorang tak beli another room, diorang stay in the same room. So and then diorang decide untuk balik rumah tau that morning si Andrew ni dia macam relax. Dia macam biasa. Dia tanya Millie, how are you? And Millie ni pun shock. Dia suka benda tu. Dia macam, you know. And si Andrew ni, dia cakap, I'm sorry. Dia kata dekat Millie. Dia kata dia tak patut buat benda tu. And Millie pun macam terkejut kan. Dia kata, it's okay. It's not a problem. Kiranya, benda ni, senang cerita, both party nak benda tu. Benda tu to happen that night. Lepas tu yang si Andrew cakap, actually I am not sorry. Dia kata I am happy that last night. Dia macam suka that last night. Tu dia cakap dia wish dia jumpa si Millie ni instead of Nina. Oh, mampus. So time on the way balik ke rumah diorang tu balik, yang si Millie dengan Andrew ni tak bercakap langsung dalam kereta tau. Sebab diorang tahu what they did that night is wrong. Tak patut. So that's why we should ban alcohol in Malaysia. Tiba. So bila dah sampai dekat rumah tu, yang si Andrew ni dah masuk dalam rumah, kawasan rumah tu, dia perasan, si Millie ni perasan yang sampah tu still, dia baru teringat yang sampah tu tak buang lagi. And dia nampak lori sampah tu dah pergi. Meaning tu si diorang ni dah terlepas schedule orang kat sampah tu. So kalau diorang tak buang sampah tu, kantoi lah dengan Nina. Meaning to say yang Millie ni tak buat kerja kat rumah tu. Takut diorang question, Nina question kenapa Millie tak buang. So takut Nina dapat tahu yang diorang ni kat luar apa semua kan. Dia macam banyak takut something else pula yang kantoi. So yang si Millie ni minta tolong si Andrew lah. Andrew kata okay tak apa, nanti dia settlekan yang sampah tu. Dia keluar dari kereta, dia perasan Enzo tau. Enzo usah diorang daripada jauh. And bila si Millie ni keluar dari kereta tu, Millie tu pandang direct terus ke Enzo. Enzo pandang dia, Enzo geleng kepala. Enzo macam let down. Macam you should not be doing that. Macam tu. Enzo tu bagi that kind of signal to Millie. Millie pun macam malu tau waktu tu. And time tu pun Andrew pandang ke Enzo tau. Andrew cakap ciao, macam hello dekat Enzo kan. Enzo tak reply apa tau. Enzo just pandang. Enzo tu dia macam tak suka dekat Andrew. So yang Andrew ni panggil Enzo, dia tu dia cakap tau. Dia kata boleh tak tolong buangkan sampah ni, aku bagi kau $50. Enzo kata, Enzo geleng. Lepas tu dia kata $100. Enzo kata me busy. Lepas tu yang Andrew tu macam nak marah tau. Dia macam bengang. Dia kata $200. Pergi buang sekarang. Lepas tu Enzo baru macam terpaksa buat. Sebab Enzo ni dia bukan nak duit tau. Dia memang tak nak buangkan sampah time tu. Something, dia macam busy lah dengan garden. Dia kena settle apa semua tu kan. Lepas tu Andrew cakap dekat Millie tau. Dia kata dia tak suka langsung dekat Enzo tu. Dia kata Enzo tu actually dia bekerja untuk all of the houses dekat neighborhood tu tau. Dia bukannya dekat rumah Andrew saja actually. Tapi Enzo ni always dekat rumah Andrew, dia kata. Andrew cakap dekat Millie, dia dekat sini je, dia tak nak pergi dekat rumah-rumah lain, dia kata. Macam semak lah. Andrew kata pergilah rumah orang lain lah, jangan lepak sini je. And then after that Nina sampai kat rumah tau. Dia sampai kat rumah, dia bawa 4 shopping bag yang full dengan barang. Dia cakap dekat Millie, saya jumpa kedai yang comel tu. Dia kata banyak benda dia beli ni. Tu Millie kena angkat lah barang-barang tu naik atas sebab si Nina tu suruh. Millie angkat satu, dia kata berat gila kan. Lepas tu yang Nina tu cakap, Millie, you kena pergi gym lah, you dah tak kuat, you makin lembek dekat rumah ni. Dia cakap macam tu. Millie time tu dia macam tak suka gila dengan Nina. Dia macam nak replace Nina basically. Dia macam kau ni, dia macam geram dengan si Nina tu lah. Lepas tu dia tengok Nina lama-lama kan. Dia kata dia tak faham apa yang Andrew ni nampak dekat Nina sekarang ni. Sebab Nina ni dia makin selekeh tau. Dia punya mascara tu, dia tulis asli mascara dia macam dia tak bersihkan. Dia punya rambut dia blonde kan. Blonde tapi dekat hujung rambut dia tu hitam. Meaning tu dia macam tak touch up dia punya rambut. Dia tak warnakan rambut dia balik. Dia nampak macam selekeh gila Nina ni sekarang. Memang teruk lah. Nina ni memang macam tak terurus langsung time ni. Lepas tu yang Millie ni angkat lah bag tu naik tangga. Lepas tu tiba yang Nina tu panggil dia, Millie, by the way ada benda lah nak tanya. Lepas tu Millie drop barang tu, dia pandang belakang balik. Dia cakap kat Nina, ya.
Lepas tu Nina tu tanya satu soalan yang buatkan hati Millie ni drop. Nina tanya, kenapa malam tadi saya call rumah ni tak ada orang angkat jawab? Kenapa malam tadi saya call landline dekat phone rumah ni tak ada orang yang angkat? Kau faham tak? Nina tu call phone yang ada dekat rumah tu. Phone yang cucuk line tu kan. Lepas tu Millie time tu memang terkedu, tak tahu nak jawab apa. Sebab dia kan dekat hotel dengan Andrew time tu. Lepas tu Millie tu dia macam fikir apa nak jawab tu. Dia cakap dia maybe dah tidur kot time tu puan. Dia kata, dia cakap dekat Nina. Lepas tu Nina tanya dia balik, and by the way Andrew keluar kan malam tadi? Dia keluar dengan siapa ya? Dia tanya. Kau faham tak? Bertalu-talu dia attack that night punya question. Lepas tu yang Millie cakap lah dia tak tahu Andrew buat apa malam tadi kan. Lepas tu yang Nina tu kata, betul juga. Tak apalah, saya tanya Andrew terus nanti. Sudah. And then Millie bawa barang tu naik atas. Dia pergi dekat bilik air kan. Itu dia tengok bilik tub dekat bilik air tu. Dia cakap dia teringat apa yang orang cerita, yang pasal Cecilia drown dekat dalam tub tu kan. Dia macam dia tak boleh imagine Nina tu buat benda tu. Dan dia keluarkan phone dia, yang phone yang Nina tu bagi. Dia message Andrew. Dia kata, just a warning, Nina tanya saya malam tadi pasal malam tadi. Dia kata. Dia hantar message dekat Andrew. Dia tulis, just a warning, Nina called the house last night. Dia macam nak bagi hints lah. At least Andrew tahu what happened. So kat rumah tu memang diam tau, sebab Cecilia tak ada. Yang ada dekat rumah tu 3 orang je. Andrew, Nina dengan Millie. So sekarang ni dekat dalam rumah tu, Millie dengan Andrew, diorang macam tak bertegur siapa tau. Diorang macam awkward sebab what happened dekat hotel tu, dekat The Plaza tu. So time malam, si Millie ni dia ada bawa macam pinggan, cawan kaca tau. Dia bawa laju, and then dia terlanggar Andrew. And kaca tu pecah habis kat atas lantai. And Andrew tolong dia untuk kemaskan benda tu. Akhirnya macam this situation break the silence between both of them. So time diorang berdua tunduk tengah ambil kaca tu kan, diorang macam muka diorang macam berdepan. Lepas tu si Andrew ni pandang Millie. Itu dia cakap, Millie, dia macam nak cakap something tau. Dia macam nak cakap, tiba-tiba Nina daripada jauh, oh no, what happened? Macam diorang terus macam terganggu, terkendala benda yang nak happen tu. So yang Nina tu datang dia kata, what happened? Betul yang Millie tu cakap dia terpecahkan benda ni, and Andrew tolong dia kemas apa semua. So lepas dah siap kemas apa semua, Millie ni decide untuk prepare dinner malam tu. And bila dia dah siap, dia panggil Andrew dengan Nina untuk turun makan tau. Dia panggil, and then dia tengok yang Nina ni dia turun, makeup dia comot tau. Macam Joker tu dia punya lipstick tu ke tepi apa semua kan. Nampak tak terurus. Something is wrong dengan Nina ni. Tapi Nina ni dia kind time ni. Dia baik. Dia baik macam awal-awal dulu. Lepas tu yang Nina ni pujilah masakan ni kan. Dia kata, sedapnya Millie, sedapnya. Lepas tu dia cakap, mesti awak tak pernah kan makan macam ni kat dalam penjara? Mic drop time tu. Tiba-tiba dia nak sebut-sebut pasal apa benda sensitif kan. So sekarang ni Nina ni dia macam cuba nak banyak kali sebut pasal prison depan Andrew tau. Kan orang tengah makan tadi kan. Dia nak bagi macam nak bagi borok lah image Nina ni. Sebab Andrew tak tahu yang Nina ni actually ex-prisoner. Macam orang yang baru keluar prison. So dia macam nak burukkan image image Millie. Dia macam nak bagi buruk lah image Millie ni dekat depan Andrew. Sebab Andrew tak tahu yang Millie tu ex-prisoner, baru keluar penjara. Sebab dia rahsiakan benda tu daripada Andrew at first. And Millie dia tengok muka Andrew macam terkejut dengan that news. Dia macam terkejut yang Millie tu baru keluar penjara. Okay, actually time ni kan, yang Millie pun dia terkejut juga sebab kalau korang ingat daripada awal, Millie ni dia cuba sorokkan dia punya past, dia punya history kan. But somehow Nina ni dapat tahu dia tu daripada penjara. Nina ni dia did some digging, and dia tahu benda tu, and then dia gunakan those information at the right time. Dia macam nak psycho Millie ni. Nina ni scary. And then yang Millie ni dia kemar-kemar, dia naik bilik ke atas, dia menangis dia macam sedih. Dia kata dia baru nak happy, baru nak ada macam a new life dengan Andrew. Dia sekarang ni dia macam terawang-awang kan. Dia macam rasa macam Andrew tu milik dia kan, sebab baru lepas jadi benda-benda tu dekat hotel apa semua. Dan dia dekat bilik tu, dia tengok dekat dia punya nightstand sebelah katil tu ada tiket The Showdown theater tu. Mampus, someone naik bilik dia and letak tiket tu. Meaning to say, Nina tahu dia pergi dengan Andrew to that show. Kau faham tak? Nina ni dia tahu everything tau. Basically, dia tahu semua benda. So, starting that day, it is a normal thing. It is a routine untuk Nina
torture Millie mentally lah. Dia macam akan cuba anything untuk buatkan Millie ni macam sakit hati dengan dia. Daripada pasal cakap-cakap pasal prison depan Andrew apa semua kan, dia buat macam Millie ni down, Millie ni macam teruk sangat. And the next day dia punya tugasan dia untuk pergi cari barang. Dia nak buat bread sourdough bread. So bahan dia nak tu mesti spesifik dengan apa yang si Nina ni cakap. Tapi dia cakap dia tak macam bagi macam gambar detail apa semua. So bila dia nak beli tepung ke apa ke kan, si Millie ni kena ambil gambar, send dekat Nina and tunggu response balik. And Nina ni pun ambil lama masa kan. So Millie tu dekat supermarket tu lama tau. Dia macam nak kena check, ambil satu gambar yang ni ke puan. Memang bengang lah si Millie tu kan. So time dia dekat supermarket tu, dia realise ada this one guy intai dia daripada jauh tau. Bila dia masuk aisle produk ni je, ada orang yang intai dia daripada jauh. Orang yang sama, kira macam orang tu skodeng dia daripada jauh. And then suddenly lelaki tu macam duduk depan dia, macam kiranya macam Millie ni tak boleh bergerak, tak boleh tolak dia punya troli tu. Terus cakap lah, excuse me. Lepas tu that guy dia tunjuk badge dia, macam badge supermarket tu, macam dia orang punya security. Dia cakap dia dapat info yang si Millie ni shoplift, curi barang. So dia nak check lah dia punya receipt apa semua kan. So Millie ni risau lah. Dia kata if somehow dia macam ada tercuri barang ke apa kan, and dia kena report polis, dia akan go straight back into the prison now. Disebabkan dia baru keluar dari prison kan, and then dia terus buat another wrongdoings, dia terus masuk prison balik. So dia macam dalam kepala dia serabut gila tadi. Dia kata dia tak ada buat apa-apa salah apa, kenapa ada tiba-tiba ada orang kata aku mencuri apa semua. Dia macam pelik. Lepas tu dia kata dalam kepala dia, this is like the perfect things for Nina to do for her to get rid of me. Dia kata sebab kan Nina tu macam jealous dengan Millie kan. This is the right way, this is the best way for Nina to do in order to get rid of me, dia kata. And then sekali tu check dia punya receipt apa semua, and barang pun semua match up, tak ada benda dia curi, and then dia lepaskan Millie tau. So dia cakap lah, dia kata yang pihak supermarket ni dapat phone call yang ada shoplifter dekat supermarket tu sekarang ni. So dia macam, phone call? Siapa pula nak call cakap pasal benda ni kan? And baru dia macam dapat connect the dot. Dia kata this is Nina yang buat hal nak kacau dia mentally. Nina ni. So this one is couple days later, dia dekat rumah. Yang si Millie ni, dia macam mesti tak tenang tau. Dia macam sedih. Dia kata Andrew mesti ingat aku ni orang jahat, mesti macam tak suka dengan aku sekarang. So dia dekat bilik tau time malam. Dia turun bawah, dia nak pergi dekat dapur ambil air. Dia nampak lampu dapur tu terbuka. Dia pergi kat dapur tu, dia tengok ada Andrew. Lepas tu dia jumpa Andrew kat dapur. So dia cakap, boleh tak nak duduk sebelah? Dia duduk sebelah Andrew kat dapur tu. So yang Millie ni macam cuba pleading dengan Andrew. Dia cakap, I am not a bad person. Dia kata, itu semua past. Dia kata, dia bukan buat benda jahat pun. Andrew pun macam, Andrew ni nak tanya apa dia buat, tapi dia macam tahan. Dia kata dia tak nak tahu more. Dia kata, biarlah benda yang lepas jadi benda yang lepas. Macam tu. Betul Andrew cakap he had a great time dekat hotel hari tu. Dia macam dia suka. Dia kata it has been a long time dia rasa happy macam tu. And then suddenly Andrew cium si Millie tu tau, dekat dapur. Dia cium. Lepas tu diorang ni memang shock gila lah dekat dapur time tu. Lepas tu yang Millie dengan Andrew ni macam sedar balik. Millie terus macam, dia kata I have to go. Dia kata kan, Millie keluar daripada dapur tu, dia pergi dekat tangga. Time on the way ke tangga tu, dia realise ada shadow macam intai diorang daripada jauh. And then shadow tu lari. Mampus. Millie tu tengok lama-lama, tu Nina. Terus tanya, Nina, what are you doing kan? Macam dia tanya, what are you doing here, Nina? Lepas tu Nina cakap, this is my house, I can be anywhere that I want. Nina macam snap jadi garang balik. Lepas tu yang Nina tu tanyalah dia, apa awak buat time malam-malam ni kan? Tu Millie cakap dia nak ambil air kat bawah. Tu Nina terus jawab, bukan ada air ke dalam bilik kau? Lepas tu Millie cakap dia dah habiskan minum air kat atas tu. Lepas tu Nina ni cuba macam nak tanya lagi, tapi dia tak tahu nak tanya apa. Dia cakap, Andy tak ada dalam bilik aku. Dia kata, ada nampak Andrew tak kat bawah? Lepas tu yang Millie cakap dia tak sure, dia tak pasti. Lepas tu Nina tu pandang kat Millie macam yang Millie tu menipu tau. Time tu Nina tahu something is going on time tu. Lepas tu Nina terus naik atas, lepas tu Millie terus naik atas dan Nina turun bawah. And then the next day Millie tu turun bawah. Dia turun bawah sekali, dia nampak Nina tau dekat ruang tamu tu, duduk atas kerusi. Dia duduk kat situ, dia tak baca apa-apa, dia tak tengok TV, tak buat apa, dia duduk je. And then dekat sebelah dia ada baju-baju lama dia.
Ingat tak baju yang Nina bagi dekat Millie tu kan? Ada baju-baju tu tau. Tu dia macam pelik lah. Millie ni pelik. Terus turun dan terus kata, Nina, are you okay? Lepas tu Nina terus snap kat dia. Nina, apa baju aku ni buat kat bilik kau? Dia tanya Millie. Loh, bukan dia ke yang bagi hari tu kan? So Millie ni macam terkedu. Lepas tu yang Millie tu cakap lah, apa bos yang bagi saya hari tu kan? Lepas tu Nina ni snap tau. How could you lie to me like that? Dia kata, you are a thief. Kau ni pencuri dalam rumah ni. Aku tak sangka aku ada pencuri dalam rumah ni. Dia memang menggila lah time tu. So time yang Nina tengah gila kat rumah tu kan, Andrew turun daripada atas. Dia berlari. Lepas tu dia cakap, what is going on? Dia macam tak tahu apa jadi kan. Lepas tu yang Nina tu explain lah. Dia cakap, perempuan ni curi baju-baju aku and dia letak semua baju-baju aku dalam bilik dia. Aku nampak baju aku dalam bilik dia. Dia cakap macam tu. Lepas tu yang Millie ni explain lah. Dia kata tak. Dia tak curi. Dia kata memang Nina bagi. Lepas tu yang Andrew tu tahulah Nina tu macam tak berapa betul sangat kan. Dia macam cuba tenangkan keadaan. Lepas tu Nina ni cakap dekat Millie lah, I know that once police is involved with something, kau akan go straight to prison kan. Dia cakap macam tu lah dekat Millie. Millie ni macam terkedu balik. Macam you know like dia sebut-sebut lagi prison tu apa semua kan. Lepas tu Andrew cakap lah tak apalah. Dia kata relax je lah. Lagipun baju-baju tu bukannya awak muat dah pun. Dia cakap macam tu kat Nina tau. Lepas tu Nina snap balik tau. Nina pandang Andrew. Kau nak cakap aku gemuk lah sekarang ni? Nina ni macam bergaduh dengan Andrew. Dia bergaduh dengan Millie ke time ni. So time dekat bawah tu Andrew cakap dekat Millie. Dia kata, Millie, I think you should go upstairs and let me and Nina have a private moment sekarang ni. Sebab this is not it lah basically. So Millie tu naik atas, tapi Millie ni cuba eavesdrop cuba dengar apa yang diorang ni bercakap. So yang dia dengar lah yang Nina ni cakap, perempuan sial tu curi barang aku, curi barang-barang dalam rumah ni, dah lah ex-prisoner, aku hantar dia masuk dalam prison balik. Lepas tu Andrew cakap, Millie bukan macam tu, Millie is a good person, dia kata kan. Dia cuba explain dekat Nina, tapi Nina ni memang tengah gila teruk Nina ni dia sekarang ni macam tengah tak betul dengan makeup dia tak betul, lipstick dia sengit-bengit apa semua, rambut dia tak terurus apa semua. So yang si Nina ni tengah menggila tadi, and Andrew pun cuba untuk control the situation. Suddenly Andrew cakap something. So dia cakap, I am saying I don't think I am in love with you anymore, Nina. I think we should separate. Sudah Andrew nak divorce dengan si Nina ni tau. Nina time tu terkedu. How could you take that girl punya side instead of your wife punya side? Kenapa kau nak divorce aku sekarang ni? Nina ni macam terkejut teruk Macam mana Andrew boleh go to that decision in a split second macam tu. Lepas tu yang Nina ni pandang kat Andrew, dia kata, does this has anything to do with Millie? Dia kata, sebab perempuan tu ke kau nak ceraikan aku? Dia cakap macam tu So dia tengah bergaduh ni kan. Tu yang Millie. Lepas tu yang Nina tu cakap, I will take this to court. Aku akan make sure kau, dia cakap kat Andrew, kau akan jadi homeless lepas ni. Lepas tu yang Andrew cakap, everything in this house is mine. Dia kata, kita ada buat prenup. Prenup tu macam kalau diorang divorce, yang the girl wife side tak dapat apa-apa kan. So memang basically Nina ni go back to square one, back to her old life, tak ada apa-apa, nothing. So memang si Nina ni menggila Dia kata, kau nakkan bibik daripada aku, kau nakkan bibik. This is the worst thing that one could do. This is the worst decision that one could do right now. Dia cakap macam tu dekat Andrew. Kau bodoh ke basically macam tu kan. Lepas tu yang Millie ni pandang dekat Andrew. Dia kata, what about Sissy? Time ni dia dah sedih Lepas tu yang Andrew cakap, Sissy is not my daughter. She has never been my daughter. Kau ambil lah Sissy tu, Andrew cakap. Sudah. So kiranya macam Sissy dengan Nina ni kena halau daripada rumah tu. Kena divorce, kena halau. Cannot go inside the house anymore time ni. Time diorang gaduh ni memang hujan lebat time diorang menjerit je, kilat pom man. Lepas tu yang si Nina ni cuba macam pleading. Dia kata, you cannot do this, it is raining outside, takkanlah saya kena keluar sekarang ni juga kan. Lepas tu dia cakap, go pack your bag and get out. Kiranya Nina ni kena halau dari rumah tu that night juga. Time hujan-hujan tu dia kena keluar. Cecilia adalah tengah dekat summer camp tu kan. So kiranya yang keluar dari rumah tu that night, Nina, barang-barang dia dengan kereta dia. Dia memang out terus dari rumah tu. So time Nina tu tengah bergaduh tu kan dia kena naik atas untuk pack balik barang. Dia nampak si Millie tu intai dia tau. So dia jalan pergi ke tangga, and then Millie tu cuba nak menyorok tapi dah terlambat. Millie tu datang dekat Nina, dia cakap, do you need help? Millie ni macam bersalah gila tau. Because of her, diorang ni divorce. So Nina pandang dia, Nina cakap, do I need help? It's okay, I can manage my own. Nina tu macam
tak snap sangat lah. Dia still okay. Dia pergi bilik dia, dia hentak pintu, and then dia kemas barang-barang dia tau. Millie kat luar time tu. So Millie tu turun bawah, dia jumpa Andrew, and then dia cakap ke Andrew, I am so sorry. Dia kata dia tak nak benda ni happen pun. Dia kata, lepas tu Andrew cakap, it is not your fault. Dia kata benda ni dah lama dah actually. Memang dia dah bertindak-tindak, and sekarang ni the time for him to explode lah basically. So dekat bawah tu kan, yang si Andrew tu pegang bahu si Millie, and Millie macam excited, macam bangang tak. And then lepas 10 minit, Nina turun daripada atas, dia bawa bag dia kan, bawa bag sampai depan pintu tu, dia cakap dekat Andrew, Andy please don't do this. Dia macam last pleading dengan si Andrew tu. Tapi Andrew memang dah made up his mind. Dia kata get out, dia kata keluar dari rumah ni. So Nina keluar dengan barang-barang dia. Dia pergi kat kereta, and then dia ciao. Time si Nina ni bawa barang dia yang banyak tu, Millie cuba nak tolong lah. Tapi Nina kata don't bother, biar let me do it. Dia kata dia macam tak nak Millie tolong langsung time tu. And then Millie pergi dekat pintu rumah depan tu, dia buka kat pintu tau. Macam mengalu-alukan si Nina ni keluar lah basically. Lepas tu Nina tu pandang dia, jeez, dia kata thank you so much. Dia cakap tu. Keluar, dia lalu sebelah Millie, dia cakap dekat Millie tau, I will never forget about this. Dia cakap macam tu kat Millie. And then bila dia dah keluar, yang Millie tu cakap lah dia risau dengan Nina ni. Dia kata macam mana dia nak survive kat luar. Lepas tu Andrew cakap it's okay, dia ada credit card, still ada credit card. So Nina ni boleh duduk dekat hotel mana-mana yang dia nak, for the meantime lah. So yang si Andrew ni cakap you have no idea how long I've been waiting for tonight, for this moment. Kiranya macam dia nak si Millie tu lah. So that night Millie dengan Andrew sleep in the same room. So the next morning, Millie bangun daripada tidur, dia dekat bilik si Nina dengan Andrew yang dulu tu kan. Dia duduk situ. Diorang macam memang lovey-dovey, macam happy couple lah basically. Macam sayang-sayang apa semua. Which is very disgusting lah for me. Sebab tu katil Nina, geli tu bila fikir balik kan. Macam mana Millie ni boleh terima je benda-benda macam tu. And pagi tu yang si Andrew ni kan dia nak pergi office kan. Dia macam busy dengan kerja dia. Dia cakap dengan Millie, dia kata I want this to be a real thing. I want this to be permanent. I want you to stay in this house. Dia cakap macam tu dekat Millie. Lepas tu Millie pun macam iya kan je. Dia macam happy jugalah all of this happening. But at the same time, dia serba salah dengan Nina. And then time Andrew dah siap-siap pergi kerja apa semua kan, si Millie ni check phone dia tau. Tiba phone dia bergegar, ringing. Dia check ada block number. And then dia macam ignore lah. And then the second time, block number. Ada block number call dia punya phone tu tau. So yang Millie ni turun bawah, dia tengok si Andrew kat bawah tengah pakai suit apa semua. Dia follow Andrew keluar dari rumah pergi ke kereta. And then Enzo dekat dia punya halaman rumah kat luar tu. So dia macam tengok Enzo. And then Andrew cakap, ni tengok ada lagi kat rumah kita ni. And then Millie macam realise jugalah memang Enzo tu always dekat rumah tu. Dia macam ada je kat kawasan rumah tu. Rumah orang lain dia macam jarang pergi. So time dekat luar tu, si Andrew ni panggil Enzo. Dia kata, Enzo, pergi cari kerja lain. Kau dah tak payah nak kerja dekat sini dah. Si Andrew pecat Enzo that day, pagi tu. So Enzo ni macam terkebil-kebil. Me fired? Yes, Andrew cakap. Macam terkejut lah, macam tanpa sebab tiba-tiba kena fired kan. Si Andrew ni macam rimas sebab Enzo tu asyik kat kawasan rumah tu je. Sebab tu je Andrew ni terus pecat. Gila. So time tu, lepas Andrew pecat si Enzo tu, Andrew masuk dalam rumah kejap tau. Yang dekat luar tu ada Enzo dengan Millie je. Suddenly Enzo pandang directly to Millie. And then dia cakap macam ni tau, Millie, lepas tu dia tarik nafas. Dia cakap, you must get out of here. You must get out of here. You are in terrible danger. Enzo ni suddenly English dia perfect. Kau faham tak? Selama ni Enzo ni dia fake tak pandai English depan family tu. Enzo ni sebenarnya boleh cakap English. Kiranya macam dia nak bagi tahu dekat Millie tu, dekat dalam rumah ni ada something yang dangerous gila. Kau kena keluar sekarang juga. Lepas tu yang si Millie ni pandang Enzo, dia cakap it's okay, dia kata. Tapi Millie si terkejut tau yang Enzo tu boleh bercakap. Lepas tu dia cakap it's okay. Dia kata Nina dah tak ada dah kat rumah ni. Dia kata Nina dah keluar dah malam tadi. Lepas tu Enzo cakap it's not her. Mampus, you are wrong. She is not. Dia tak sempat nak habis cakap, si Andrew keluar dari rumah tau. Dia terus macam terkejut lah time tu. Kira Enzo tak dapat cakap the full sentence. Basically to say, the threat, the problem in this house is not Nina. It's not Nina. And then dia pandang dekat Andrew kan. Dia pandang balik dekat Enzo. Enzo tengah buat kerja. Kira macam Enzo
Dia macam, dia kata aku bayangkan je Enzo ni boleh cakap English perfect kan. Sebab Enzo terus buat kerja dia balik tau. Lepas tu dia pergi jumpa Andrew. So bila Millie follow Andrew tu, Andrew cakap dia tak nak yang Millie ni buat apa-apa kerja dalam rumah ni. Sebab dia nak jadikan si Millie ni macam the queen of the house lah basically. So despite that, Millie still kena keluar untuk cari barang grocery tau. Sebab dalam rumah tu grocery dah kurang dah. So that day dia pergi dekat supermarket hari tu dia pergi tu. And then dia cari barang dia. Barang dia nak masak apa semua. Time dia tengah tolak kad tu, tiba-tiba phone dia berbunyi lagi tau, ringing. Dia nak angkat phone tu, tiba-tiba ada orang tegur dia dekat supermarket tu. Dia cakap, awak orang gaji si Nina kan? Waktu yang Millie ni cakap, ya. Tapi dalam hati dia kata, tunggulah sampai news tu break dekat neighborhood tu yang Nina actually dah divorce dengan Andrew kan. Dia macam still tak suka sangat lah dengan Nina tu. Lepas tu dia time tu dia tengah pegang phone kan. Millie tengah pegang phone. Lepas tu yang orang tu perasan phone tu tau. Lepas tu dia cakap, ni phone yang Nina bagi Lepas tu Millie cakap lah, Nina bagi phone ni untuk dia call apa semua. Lepas tu yang orang tu cakap kan, bagus awak bagi dia keep track kat mana awak pergi 24/7. Tercengang Millie time tu. Kau faham tak? Phone tu ada tracker dalam dia. Millie track bibit-bibit yang dia ada selama ni. Apa dia buat, apa message yang dia send, semua Nina tahu. So kau ingat tak yang time si Millie message Andrew? Dia tahu tau benda-benda tu. Semua benda tu Nina tahu actually.